Gen Z? Yes. Problematik tu, sangat. So sekarang ni ramai sangat tengah bercakap tentang isu kerja dengan Gen Z ni. So susah sangat ke sebenarnya nak bekerja dengan Gen Z sekarang ni Kak Ana? Gen Z? Yes. Problematik tu, sangat. Ayo. Tak adalah. Any generation ada masalah mereka sendiri. Tapi when we talk specifically tentang Gen Z, kita tak boleh pukul rata semua, okay? Tapi memang ada isu-isu yang berlaku. Kerana apa? Kita kena faham, new generation, dia exposure sangat besar sekarang ni. Social media, semua di ujung jari. Berbeza dengan millennial, berbeza dengan generasi-generasi sebelum ni. Tetapi, to say that they are fully problematic itu adalah tidak adil untuk mereka. Sebab kita sebagai majikan, dalam konteks media agency sendiri, kita sentiasa nak memberi ruang dan peluang untuk new generation ni belajar, untuk mereka gain the experience. Sebab kita kena faham satu benda, yang mana andai kata kita tidak memberi peluang, macam mana generasi-generasi baru ni boleh dapat pengalaman? Macam mana kita nak membina satu circle yang mana menghasilkan experience people selepas ni? Jadi orang yang lama akan sampai satu ketika diorang akan retire. Jadi new generation ni akan take over. Kita perlu menerima hakikat yang mana kita memerlukan the idea, the mindset daripada new generation ni untuk kita bergerak lebih maju ke hadapan. Attitude wise ni, I boleh katakan dia lebih kepada individual tu sendiri. So Kak Ana, kalau untuk Gen Z ni, korang nak apply kerja dekat NKMH, apa yang diorang patut buat? Okay, I tak nak cakap Gen Z je lah. Nanti kecil hati pula millennial, kecil hati pula yang generasi-generasi lain semua kan. Untuk mereka yang berminat nak join kita di NKMH Media, you guys boleh drop you punya resume dekat careers@nkmhmedia.com. Can put attention to Kak Hana. Kak Hana pun tak apa, it's okay. So don't forget.